Kami tim Inovasi Kolej Vokasional Pasir Gudang mempersembahkan Bot sabut kelapa. Ini apa? Dah Panas selesai. tu. Panas ha. Panas. Ya, Razi ah. Razi. Sekejap. Apa benda? Wah, Razi, sekejap. Ada orang panggil aku ke? Yo, brother, tengok. Kenapa kau panggil aku? Gila. Apa benda ni? Kau bagi kau. Oh, ni sabut kelapa. Sabut kelapa? Buat apa Yes. ni? Apa faedah dia sebenarnya? Faedah dia, kita boleh buat craft tangan. Menebak aba boleh. Oh. Dan boleh buat penahan hakisan. Oi. Ha. Ada lagi padu ni. Ini Memang padu. padu ni. Ada satu lagi produk yang aku tengah buat sekarang. Apa tu? Sini aku tahu. Kita boleh gunakan sabut kelapa ni sebagai bot sabut kelapa kita buat. Menarik. Tak ada orang buat lagi setakat ni. Kalau kau nak lagi senang lagi senang baik kau terus buat je. Buat sabut kelapa ni dulu. Baru kau tahu ni kekurangan dia dan kelebihan dia. Nak buat? Boleh? Kau nak ikut tu orang? Boleh je. Jom. Sekarang Buat sekarang Langkah yang pertama, kami menyapu wax pada acuan sebanyak 5 kali untuk proses pengeluaran bot daripada acuan dengan lebih mudah. Okey, langkah seterusnya kami akan menyapu gel coat pada acuan. Gel coat pun sudah selesai. Sekarang kita akan menyediakan layer pertama, iaitu CSM 450. Untuk lapisan ketiga, kami menggunakan sabut kelapa. Sabut kelapa adalah salah satu bahan utama dalam produk kami. Okey, sekarang kita dalam pemasangan mosquito net. Fungsi mosquito net ni boleh melancarkan resin di dalam ini. Inilah contoh mosquito net. Seterusnya, kami akan memasang spiral wrap untuk melancarkan flow resin. Ini dia contoh spiral wrap. Kemudian kami akan letakkan section point. Seterusnya, kami menggunakan acetone untuk membersihkan bahagian acuan untuk memudahkan pemasangan taking tip. Bermula pemasangan vacuum plastik ke tacky tape. Kemudian pemasangan pasir vacuum sudah selesai. Seterusnya ialah pemasangan vacuum inlet dan outlet. Kemudian, vacuum pump dihidupkan. Seterusnya, ujian kebocoran dilakukan. Itu contoh dia. Setelah itu, proses sukatan dan bacuhan resin dilakukan. Itu contoh dia. Okey, proses penyerapan resin sudah pun selesai dan inilah hasilnya. ujian regangan menunjukkan sabut kelapa mempunyai nilai yang setanding dengan bahan lain. Ujian mudah lentur menunjukkan sabut kelapa mampu bersaing dengan bahan lain. Ujian hentakan menunjukkan sabut kelapa mempunyai daya ketahanan yang tinggi dan padat. Okey, pembuatan bot sabut kelapa ini boleh dikenakan kepada J-pump, bomba untuk operasi penyelamatan. Selain itu, kos untuk membuatnya juga murah dan mudah. Yang paling penting sekali, eco-friendly. Inilah hasil bot kami.